Isu tuntutan hadanah dan perceraian Nubhan. Nubhan telah memfailkan tuntutan hadanah, hak penjagaan penuh dan interim terhadap 3 anaknya di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada September lalu. Tuntutan ini difailkan terhadap isterinya, Dr. Afifah Hidayah Taufik, dan kes tersebut telah disebut buat pertama kali pada awal November. Sebelumnya, Nubhan juga memfailkan permohonan pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah Sepang berhubung lafaz talak yang berlaku di luar mahkamah pada Ogos lalu. Reaksi emosi dan media sosial. Dr. Afifah berkongsi luahan hati di Instagram dan Threads menyentuh tentang kasih sayang terhadap anak-anak dan harapan agar mereka membesar dalam rahmat dan iman. Beliau menekankan bahawa setiap keputusan yang dibuat adalah demi kebaikan anak-anak. Kadang, ujian datang bukan untuk melemahkan, tapi untuk menyedarkan. Nubhan, seorang ayah, seorang suami, seorang insan yang pernah berdiri di pentas gemilang, kini berdiri di ambang perpisahan. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling berat adalah bila anak-anak jadi saksi sunyi kepada retak yang tak mereka faham. Dalam diam, dia memfailkan hak penjagaan. Bukan untuk rebut, tapi untuk lindung. Dalam diam juga, isterinya meluah rasa tentang kasih, tentang iman, tentang harapan agar anak-anak tetap membesar dalam rahmat Tuhan.